Ini dua rig yang sama dan kami akan jalankan eksperimen dengan mereka di stesen angkasa hari ini. Saya berdiri di pintu udara melambung duit shilling. Duit itu akan tentukan rig kanan ke angkasa lepas tanpa perlindungan langsung, manakala kembar kirinya dapat set perlindungan asas, topeng oksigen dan jetpack. Beberapa saat kemudian, pintu udara terbuka dan kedua-duanya terbang ke vakum. Rig pertama terdampar di angkasa hanya berseluar pendek dan t-shirt. Dia cuba bernafas, namun udara paru-parunya terhembus keluar dengan desisan seperti ruang pecah. Jika ditahan, paru-parunya meletup kerana tiada tekanan. Darah kapilarinya mendidih, bukan kerana suhu, tetapi vakum. Fenomena ini dipanggil ebulisme. Buih serta-merta terbentuk pada membran mukus. Rick cuba bernafas lagi, tetapi tiada udara. Mata membulat, lidah sedikit terjelir akibat tekanan dari dalam. Kulit menegang dan Rick mengembang sekitar 15% dari saiz asalnya. Dia tidak meletup, tetapi menjadi seperti patung yang ditiup dari dalam. Air liur dan peluh tersejat terus dari permukaan badan. Suhu badan menurun bukan kerana sejuk, tetapi kerana kehilangan lembapan melalui penyejatan. Ini satu-satunya cara untuk kehilangan haba dalam vakum. Selepas 10 saat, otak hilang kesedaran akibat kekurangan oksigen. Jantung terus berdegup sia-sia selama setengah minit lagi. Semasa dia berputar, lapisan kristal muncul di kulit. Air membeku terus di permukaan. Rick berhenti bergerak. Jari-jarinya mengerut dan kukunya menjadi gelap. Ini bukan kematian dalam erti biasa. Ini adalah penghentian serta-merta semua proses tanpa peluang untuk pulih. Dia bertukar menjadi salinan dirinya yang kaku, beku. Kami tidak lagi melihatnya, sebaliknya melepaskannya. Dia pergi selama-lamanya. Rig kedua memakai topeng oksigen dan pek manuver. Tiada pengedap kerana saya tidak memberinya sut angkasa. Muka, tangan, leher terdedah terus pada vakum. Kami tahu topeng itu tidak akan menyelamatkan. Ia membekal oksigen, tetapi tidak hentikan ebulisme, tidak samakan tekanan atau lindungi membran mukus. Topeng itu hanya melambatkan kematian. Rick memberi dorongan pada jetpacknya. Ini membolehkannya stabil, berpusing dan kembali ke stesen. Itu tujuan utama. Dalam 10 saat, membran mukus mulut dan hidungnya mulai mendidih. Bibirnya merekah, kelembapan lidahnya menguap. Matanya membesar. Rick bernafas, tetapi tiada guna. Oksigen tidak sampai ke sel-selnya. Tiada tekanan. Darah berbuih. Pada saat ke-20, dia hilang orientasi. Otot muka tidak dapat dikawal, gigi terkancing tanpa disedari. Ada deringan tajam di telinga, tidak dapat diredam. Bekalan darah ke kepala terjejas, jari-jari kebas, penglihatan kabur. Rick tidak lagi faham, adakah dia mendekati stesen atau menjauhinya. Badannya sedikit mengembung. Pada minit ke-30, dia tidak lagi merasakan kakinya. Panel pemasa berkelip dan denyutan nadinya melebihi 180. Rick tersentak dalam topengnya dan cuba meluruskan trajektori, tetapi mula kehilangan kesedaran. Impuls terakhirnya dibuat secara kebetulan, mengharapkan nasib baik. Kepalanya terdongak ke belakang. Pada saat ke-50, tubuhnya bergerak sendiri akibat inertia. Selepas 1 minit eksperimen bermula, Rick melanggar badan stesen. Dia terpelanting terus ke arah pintu udara. Secara tidak sengaja, kakinya menyentuh badan stesen. Beberapa saat kemudian, dia menyentuh panel sisi dan penderia gerakan aktif. Sistem kecemasan mengesan objek biologi berhampiran pintu udara. Mekanisme itu diaktifkan secara otomatik. Pintu udara terbuka dan tubuhnya ditarik perlahan ke dalam stesen. Tekanan pulih. Udara mendesis namun Rick tidak bergerak. Matanya terbuka tetapi kosong. Dia secara otomatik menyedot udara dengan mulutnya. Ini adalah refleks. Rick hidup tetapi tidak lama. Ebulisme telah merosakkan tisu. Membran mukus musnah. Salur darah pecah di mata dan paru-paru. Dia mengalami edema laring. Dia tidak boleh bercakap, hanya berbaring. Selepas 10 minit, dia menggigil. Selepas 20 minit, dia hanya berkelip. Selepas sejam, dia pertama kali memusingkan kepalanya. Kerosakan organ dalaman terlalu teruk. Membran mukus musnah, gelembung gas di paru-paru dan kemungkinan pendarahan mikro berganda. Otak mengalami hipoksia dan jantungnya terbeban. Peluang untuk pulih sepenuhnya adalah sifar. Dia terselamat secara kebetulan. Ini bukan jasa teknologi. Ia hanyalah vektor tolakan yang tepat dan pintu air yang terbuka pada masanya. Dan sementara dia terbaring tidak bergerak, di sudut jauh stesen, shilling yang memulakan segalanya terus berputar. Selagi ia berputar, langgan jika anda bangga dengan Rick.